macam inilah keadaan saya, sorry. Okey, kalau sebuah sekolah Cina menyanyikan lagu negaraku dalam bahasa Cina, ia boleh dianggap satu kesalahan daripada segi peraturan dan sensitivity nasional. Okey, nombor satu saya nak terangkan. Ia melanggar protokol lagu kebangsaan. Lagu negaraku adalah lagu kebangsaan rasmi Malaysia dan wajib dinyanyikan dalam bahasa Melayu. Dan kita baca komen pula. Zaf SZ dia kata Ngakoming King of Racist. Sebab yang ni Ngakoming kan, dia punya hashtag Ngakoming. Dia kata Ngakoming King of Racist. Lepas tu buat muka babi. Lepas tu Muhammad Izzuddin Idris, tak ada patriotik langsung. Lepas tu orang komplain lah, apa yang tak patriotik kan, orang komplain. Asrul Sulaiman, babi. Faizal Ali, stupid. Nyalas Midi kata Depora. Radin Hairul Faiz, sebut lagi kan ni dah langgar perlembagaan negara. Ada lagi kan Akasha Shah kata haram jadah betul puak-puak Tiongkok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Begitulah perilaku kaum Melayu di negeri Malaides, yang memiliki pemikiran sentimen perkauman. Mereka sepertinya tak sanggup lagi untuk menggunakan akal sehatnya, karena mudah sekali mencaci maki kaum lain, sebelum mendapatkan kebenarannya. Sebenarnya lagu yang dinyanyikan anak-anak China Malaysia, bukanlah lagu kebangsaan Malaysia, yaitu Negaraku, melainkan lagu Negeri Perak. Melodi kedua lagu tersebut memanglah sama. Lagi pula anak-anak China tersebut tidaklah menyanyikan dalam bahasa China atau Mandarin, melainkan menggunakan bahasa Melayu. Kaum Melayu negeri Malaides memanglah lucu, aneh bin ajaib. Karena kaum Melayu di negeri Malaides mengaku sebagai kaum yang hebat. Akan tetapi, untuk membuat lagu kebangsaan sendiri pun mereka tak mampu. Lagu kebangsaan Malaysia, yaitu Negaraku, merupakan hasil jiplakan dari lagu La Rosali. Dan untuk syair lagu Negaraku pun, dibuat oleh Saiful Bahri, seorang musisi Indonesia. Seperti itulah sebuah bangsa dan negara yang mengaku hebat, namun tak mampu membuat lagu sendiri, dan itu sangatlah memalukan. Dan tampaknya kaum Melayu di negeri Malaides, memang sudah tak memiliki rasa malu lagi. Pelajar sekolah Cina ni nyanyi lagu Negeri Perak, bukan lagu Negaraku. Dan mereka nyanyi dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Cina. Dengar elok-elok. Mungkin ada pelat sikit, tapi jelas ianya dalam bahasa Melayu. Tolong sharekan video ni, sebab dah ada pihak yang dah mula cuba cetuskan salah faham. Kita bantras awal-awal. Untuk pengetahuan anda, irama lagu Negaraku ni sebenarnya diambil dari irama lagu Negeri Perak. Irama yang sama tetapi lirik yang berbeza. Sebab itulah bila orang luar macam kita ni dengar budak-budak Cina ni nyanyi lagu Perak yang seakan lagu Negaraku tetapi dengan lirik yang berbeza, maka kita akan rasa terkejut sebab kita tak pernah dengar. Sebab itulah ada yang kata, oh dia nyanyi dalam bahasa Cina. Geng, ini fitnah geng. Ini tak betul. Sekali lagi, sharekan video ni seluas yang mungkin sebagai langkah mencegah pihak tak bertanggungjawab jadikan perkara ini sebagai isu 3R. Itulah satu video yang memaparkan sekumpulan pelajar sekolah rendah di sebuah sekolah jenis kebangsaan SJKC menyanyikan lagu rasmi Negeri Perak. Malangnya, video ini telah disalah tafsir oleh segelintir netizen yang tergesa-gesa membuat kesimpulan bahawa lagu Negaraku ini telah diubah ke dalam bahasa Malaysia, bahasa Cina. Walhal lagu tersebut adalah lagu rasmi Negeri Perak yang sejak sekian lama dinyanyikan oleh rakyat Perak tanpa sebarang isu. Jom kita tengok video berkenaan dan komen-komen netizen yang pelik-pelik di kalangan dalam ni, termasuk seorang ahli politik yang merupakan Ketua Penerangan Bersatu. Kita tengok video berkenaan sama-sama.
Okey, kita dah dengar lagu berkenaan, kita baca komen pula. Zaf SZ dia kata Ngakoming King of Racist. Sebab yang ni Ngakoming kan, dia punya hashtag Ngakoming. Dia kata Ngakoming King of Racist. Lepas tu buat muka babi. Lepas tu Muhammad Izzuddin Idris, tak ada patriotik langsung. Lepas tu orang komplain lah, apa yang tak patriotik kan, orang komplain. Asrul Sulaiman, babi. Faizal Ali, stupid. Nyalas Midi kata Depora. Radin Hairul Faiz sebut lagi kan, ni dah langgar perlembagaan negara. Lepas tu orang komplain dia kata, perlembagaan apa? Maksudnya yang langgar tu perlembagaan apa? Orang tanya juga kan. Fazli Nazri ni dia cakap lah, dia komen balik, dia kata cakap bukan dah memang korang spesies. Tolong jangan tolol sangat boleh. Itu lagu Negeri Perak. Salah tang mana wahai spesies terpaling Melayu Islam ni? Pernah dengar ke tak lagu Negeri Perak? Ke selama ni ala-ala duduk kat Arab sana? Ke korang sebelum ni duduk kat Israel sana? Bahala sungguh rupa-rupanya puak-puak wala untolol. Apa benda ni, dia ni merepek. Banyak sungguh carut. Tapi dia sebut yang tu lah. Cik Awan Daniel kata ini lagu negeri saya, Negeri Perak Darul Rizwan. Okey. Jadi dia sebut, dia kata ini lagu Perak. Cuba kita dengar sekali lagi. Kadang-kadang orang bila dengar tu dia tak dapat tangkap. Biasalah budak-budak yang menyanyi berserabut lah, lagi rakaman pun bukan berkualiti sangat. Jadi berserabut. Jom kita dengar sekali lagi video ni berserta dengan dia punya subtitle dekat bawah tu. Kita dengar satu-satu, saya rasa kita akan dapat lebih faham apa yang dia nyanyikan. Nampak jelas apa yang dinyanyikan oleh budak-budak tu. Jadi kalau kita tengok dengan lirik, baru kita dapat dengar apa yang dia menyanyi. Bukan takat lagu ni, lagu negaraku, lagu negeri-negeri yang lain pun sama je lah. Sebab kualiti video, kemudian cara penyampaian, budak-budak biasa lah. Tapi kalau kita tengok lagu ni, menarik budak-budak ni, orang Cina yang kita tahu ada sebahagian besar daripada kalangan mereka pun bukan orang Islam, tetapi mereka menyanyikan lagu negaraku dengan bahasa ataupun lirik yang telah ditetapkan. Dekat dalam ni ada banyak dilanjutkan. Allah usianya sultan. Dia orang sebut, dia orang baca Allah usianya sultan. Adil dan murah, memerintah watan, ditaati rakyat kiri dan kanan. Iman yang soleh, Allah kurniakan, Allah berkati, Perak Rizwan, Allah selamatkan negeri dan sultan. Semua ni dia baca, dia menyanyi, dia bunyi di dalam bahasa Melayu. Tak ada bahasa Cinanya. Dan saya tak dengar pun bunyi pelat-pelat tu. Tak ada bunyi pelat pun. Terbukti bahawa mereka menyanyi di dalam bahasa Melayu, bukan di dalam bahasa Cina. Dan di dalam lirik yang betul. Bukan dia tukar kepada bahasa Cina. Mentang-mentang hang tengok dia pun tu orang Cina, lepas tu hang kata mestinya bahasa Cina. Asal tak dengar bunyi, cakap orang Cina. Dia pun tak faham apa yang kawan tu kata, tapi bunyi-bunyi macam Cina sikit, maka cakap bahasa Cina. Ini tolol nama dia. Ini tak patut kita untuk mengikuti orang-orang seperti ini. Okay, kita terus baca komen-komen. Ada lagi kan, Akasha Shah kata haram jadah betul puak-puak Tiongkok ni. Aduh, hai. Lepas tu Suhairi Muhammad kata terang-terang ajar resis, bahasa kebangsaan ditolak. 3R ni menghina pendidikan Malaysia. Memang lauk lah. Aduh, orang komen balik dekat situ kan. Apa yang resis kami orang Perak dengar elok je. Biasalah budak tambah bangsa Cina. Memanglah pelat. Aduh, memang kena lauk lah. Lepas tu Muiz Marquez, bila lagu kebangsaan pun apa nak diragui bahawa DAP ni anti Melayu dan Islam. Astaghfirullahalazim. Kena lauk dia ni kat bawah ni ya. Kemudian banyak lagi ni yang sampai caci maki ni. Kenapa nak caci maki? Saya tak faham. Orang Melayu kan Muslim. Kita kan dilarang untuk caci maki. Pasal apa banyak sangat caci maki kat sini? Sebut perkataan yang pelik-pelik macam ni. Pasal apa? Nama khair elok dah. Tapi pasal apa tulis perkataan macam ni? Ada yang sebut perkataan yang tak elok lagi dalam ni. Pasal apa? Apa nak perjuangkan apa? Bukankah kita orang Melayu, orang Islam memang dilarang daripada melaknat orang, memaki orang, mencaci orang? Ini haram tau.
Lagu Negeri Perak, yang melodinya sama seperti lagu Negaraku, adalah hasil jiplakan dari lagu La Rosalie. Maka lagu Negeri Perak dan lagu Negaraku mempunyai melodi yang sama. Bahkan lagu Terang Bulan yang beredar di Indonesia, juga mengadaptasi dari lagu La Rosalie. Begitu pula dengan lagu Mamulamun juga mempunyai melodi yang sama. Video yang telah kita saksikan bersama, adalah bukti betapa payahnya warga di negeri Malaides, dalam menyimpulkan pemikirannya dengan baik dan benar. Serta memperlihatkan betapa bodohnya mereka dalam memahami sesuatu hal yang terjadi. Itulah keributan mengenai lagu Negaraku di negeri Malaides. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.